cuba nak mencari jalan untuk menyelesaikan perkara dengan baik. Hari ini saya datang melawat Jalan Pemimpin sebab saya dipahamkan mereka yang terlibat ni menerima notis daripada TNB, iaitu mereka-mereka yang mempunyai bangunan sama ada perniagaan ataupun bangunan-bangunan lain di bawah high tension cable ataupun pencawang volta tinggi yang terdapat di Jalan Pemimpin ini. Mereka telah menerima notis daripada pihak TNB yang mengarahkan untuk dibuka kerana melanggar peraturan ataupun undang-undang yang sedia ada. Saya melihat perkara ini perlu diselesaikan secara baik di antara pihak TNB dengan mereka yang terlibat, sebab yang terlibat termasuklah tapak perniagaan dan juga surau di Jalan Pemimpin yang telah pun didirikan ataupun dibina sekian lama lah, berpuluh tahun dahulu. 2-3 hari yang lalu mereka telah mendapat notis bersama-sama dengan mereka-mereka yang lain yang terlibat untuk membuka bahagian yang dikatakan terkena melalui kawasan pencawang. Saya cuba nak mencari jalan untuk menyelesaikan perkara dengan baik, berbincang dengan pihak TNB dan mengadakan satu perbincangan lah di antara pihak yang terlibat, penduduk yang terlibat dan juga pihak TNB sendiri untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik dan juga untuk mengetahui mengapa TNB sekian lama baru sekarang keluarkan notis. Untuk apa notis itu dikeluarkan, sama ada TNB nak menggunakan tapak yang terlibat ataupun macam mana. Apabila dia melibatkan surau, tempat ibadat, terutamanya dia merupakan satu perkara yang sensitif. Dan kalau tidak ditangani dengan baik, dia akan menimbulkan, membawa kepada berlakunya gejala-gejala lain. InsyaAllah selepas ini saya akan berhubung dengan urusan TNB untuk membolehkan kita bertemu di sinilah. Saya mencarangkan di tapak surau ini nanti, InsyaAllah dalam masa terdekat.